Macam mana Kus Al-Hindi ni boleh tolong kurangkan batuk berkahak? Okey, so untuk jawab soalan ni, kita kena tahu dulu batuk ni terjadi sebab apa. Okay, batuk berkahak ni sebenarnya defense mechanism badan kita untuk bersihkan saluran pernafasan daripada benda asing macam habuk, asap ataupun kuman. Tapi bila batuk tu dah berlarutan sampai lebih 2 minggu, itulah tanda-tanda dah ada infection. Dari situlah paru-paru dan tekak kita mula radang dan menyebabkan kita batuk non-stop sampai jadi kahak tebal. So, macam mana Kus Al-Hindi ni boleh bantu? Okey, kita tengok pula dari khasiat dia. Kus Al-Hindi ni, dia ada bahan aktif yang bernama Costonolone yang bersifat anti radang dan antioksidan, di mana dia bantu redakan radang dan pada masa yang sama dia membasmi kuman-kuman dan infection yang ada dalam badan kita. Kiranya 2 in 1 lah. Memang banyak je produk kat luar sana yang antioksidan dan anti radang tapi Kus Al-Hindi ni dia special sebab dia memang target dekat saluran pernafasan dan paru-paru. Dah banyak kajian yang ada pasal Kus ni. Korang boleh je Google sendiri. Kus Al-Hindi ni bukan untuk batuk saja tapi dia sangatlah sesuai untuk yang demam, asma, bersedung, paru-paru berayak dan yang seangkatan dengannya. Halal ada, kelulusan mesti ada. Yang penting ikhtiar, insya-Allah. So, kalau nak dapatkan boleh tekan je shop now kat bawah dan dapatkan harga promosi. Semoga bermanfaat.